PAC 402 bab 2 muka surat 47. Al-Hiwar As-Salis. Al-Hiwar As-Salis Tabi'ah Al-Amal. Tabi'ah Al-Amal bermakna nature of work ataupun ciri-ciri pekerjaan ataupun job description untuk pekerjaan itu ataupun karakteristik ataupun jenis tugasan untuk pekerjaan. Okay. So, untuk Al-Hiwar As-Salis, wataknya ialah warna oranye ni ialah Sulaiman dan warna hijau ni ialah Idris. Okey, dua-dua muzakkar. Jadi kita tengok, mari kita tengok dialognya. Okey, untuk yang warna oranye, marhaban. Kaifa haluka? Okey, marhaban, hai. Kaifa haluka? Kaifa untuk Rumi tambahkan kaifa, tambah i kat sini. Kaifa haluka, kamu apa khabar? Okey, dia gunakan ka ni untuk kamu sebagai ganti daripada anta sebab dia bercakap dengan lelaki. Okey, kemudian yang hijau ni pun dia reply, Alhamdulillah ana bi khair, syukran. Alhamdulillah ana saya bi khair, sihat, syukran, terima kasih. Hal indaka mau'id ma'a Sayyid Syamsul? Okay, hal adakah? Indaka, ka ni kamu untuk lelaki, inda mempunyai. So, indaka kamu mempunyai. Hal indaka adakah kamu mempunyai? Mau'id, temu janji, appointment. Ma'a, bersama Sayyid Syamsul. Sayyid ni bermakna encik ataupun tuan. Okey, so dia tanyalah, adakah kamu mempunyai appointment bersama Encik Syamsul? So yang hijau ni pun reply, Naam. Naam indi mau'id ma'ahu. Okey, naam, ya. Indi, saya mempunyai. Mau'id, temu janji. Appointment, ma'ahu, bersama ma'a bersama hu ni nya digantikan daripada dhamir huwa yang bermakna dia lelaki. So hu ni dia lelaki tu berbalik kepada tadi Encik Syamsul. Okey, so orang tu kata ana aidan ma amaluka min fadlik. Okey, ana aidan, saya juga. Ana, saya, aidan, juga. Ma amaluka, ma apakah, amaluka, amal pekerjaan ka, kamu. Ma amaluka, apakah pekerjaan kamu, min fadlik, jika boleh saya tahu. Okey, excuse me, apa pekerjaan awak? Okey, dia pun reply, ana mudir mali fi al-bank al-islami. Wa kaifa anta? Okey, ana, saya. Mudir, pengurus. Mali, kewangan. Fi, di, al-bank al-islami bermakna bank Islam. Wa kaifa anta? Okey, wa dan kaifa bagaimana, anta awak ataupun kamu ataupun ringkasnya dan kamu ataupun dan kamu pula. So si orang reply, ana mustashar taswiki wa tabi'ah amali at-taswiq wa al-i'lan. Okey, ana, saya. Mustashar, consultant. Okey, mustashar ialah consultant lelaki. Kalau consultant perempuan kita akan sebut mustasyarah. Okey, mustasyarah. Taswiki, marketing. So mustashar taswiki ialah marketing consultant. Wa dan tabi'ah amali, okey, nature of work saya, at-taswiq, pemasaran. Okey, at-taswiq, pemasaran. Wa dan al-i'lan, pengiklanan. So warna hijau ni pun reply, ya salam, ya salam. Tabi'ah amali al-bunuk wal khadamat al-maliyah. Okey, ya salam. Wow. Tabi'ah amali. Okey, tabi'ah amali ni, I ni berbalik kepada I ataupun ya ni berbalik kepada saya. Okey, so tabi'ah amal, nature of work I, saya. So nature of work saya, al-bunuk, perbankan, wa dan al-khadamat, perkhidmatan, al-maliyah, kewangan.
Okey, lepas tu kita tengok balik apa lagi yang Sulaiman sebutkan. Ra'i yumkinuna at-ta'awun ma'an. Ra'i menarik. Yumkinuna na ni berbalik kepada nahnu yang bermakna kita. Okey, yumkin boleh. So yumkinuna kita boleh. At-ta'awun bekerjasama, ma'an bersama-sama. Okey, at-ta'awun bekerjasama, ma'an bersama-sama, together. Okey, kemudian yang hijau Idris pun reply, tab'an sayakun zalika mufidan. Tab'an sudah tentu, sayakun zalika. Zalika ia, sayakun akan. So sayakun zalika ia akan, mufidan memberi faedah ataupun memberi manfaat. So Sulaiman reply, syukran jazilan, terima kasih. So bila sebut syukran jazilan, reply-nya afwan, sama-sama.